Hai semua, kali ni kan saya nak share resepi kek yang boleh dikukus dan dibakar. Sebab banyak yang tanya, resepi ni boleh dikukus ke? Boleh dibakar ke? Yang kali ni korang nak kukus pun boleh, nak bakar pun boleh. Yang saya punya ni versi bakar. Walaupun bakar, dia tetap moist dan lembut. Perisa kek saya ni perisa pandan kelapa. Tapi kalau korang tak ada perisa macam yang saya pakai ni, korang boleh je guna apa-apa perisa yang korang sukalah. 4 biji telur grade A, 60 gram gula kasta, 1 sudu teh Ovaltine, 55 gram tepung naik sendiri, 10 gram susu tepung, 10 gram tepung jagung. Kalau korang tak ada tepung naik sendiri, boleh je guna tepung biasa tapi tambah setengah sudu teh baking powder. Lepas tu, korang pukul lah ke semua bahan-bahan ni sampai putih gebu. Saya pukul dengan kelajuan tinggi selama 5 minit. Kalau adunan tu dah putih gebu macam ni, baru masukkan 85 gram butter yang telah dicairkan, 1 sudu teh perisa pandan kelapa dan sedikit warna hijau. Butter tu saya timbang dulu baru saya cairkan. Butter ni dah sejuk tau. Baru saya tuangkan ke adunan yang kita buat tadi. Korang gaul-gaul lah bagi sebati. Saya guna teknik kaup balik. Saya guna loyang 10 kali 10. Tapi kalau korang nak kek korang tinggi, korang bolehlah guna loyang 9 inci. Panaskan oven selama 10 minit, suhu 120 darjah Celsius. Saya bakar kek ni guna api atas dan bawah. Saya letak loyang ni dekat rak tengah. Saya bakar kek ni selama 40 minit. Kek ni masak kan? Korang terus sisip keliling loyang tu. Lepas tu korang terus keluarkan kek daripada loyang. Korang janganlah bagi kek tu sejuk kat loyang. Nanti kek korang mendap dan mengecut tau. Saya potong kek ni 2 bahagian. Lepas tu, bagi kek ni betul-betul sejuk. Sementara menunggu kek tu sejuk, jom kita buat buttercream. 20 gram gula icing, 100 gram salted butter. Pukul ke semua bahan-bahan ni sampai kembang putih. Baru kita sapukan dekat kek yang kita buat tadi. Pastikan kek tu dah sejuk tau, baru korang boleh buat macam saya buat dalam video ni. Kalau korang nak buttercream tu dekat tengah-tengah tu banyak, bolehlah korang letak banyak. Tapi saya tak suka, saya sapu nipis-nipis je. Atas tu pula korang sapu lagi. Lepas tu saya guna 100 gram cheddar cheese untuk hiasannya. Selamat mencuba semua. Semoga resepi yang saya share kali ni kan bermanfaat untuk korang semua.